Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua partners dan agents yang saya hormati. Okey, sekarang ni ada satu info penting yang kita perlu tahu. Biasa kita send link pada orang ramai untuk daftar jadi user. Biasanya orang-orang tu kena masukkan kita punya kod affiliate lepas tu kan. Dia tak jadi auto kan, betul tak? Okey, cara dia senang je ya. Lepas ni, setiap kali nak hantar link pada orang lain, pastikan kita ambil link tu dekat sini. Bukan tempat biasa tu. Ambil kat sini. Ya. Klik kat sini. Kemudian butang share ni kan. Klik share. Okay, copy link Copy link. Baru hantar pada orang yang kita nak hantarkan tu. Okay. Lepas tu nanti bila diklik kan, kita boleh tengok kat sini tau. Bila saya buat kat sini, hitam ni akan keluar di sini. Keluar kat sini. Kalau invalid ni maksudnya orang ni dah pun ada mubah. Okay, tapi tetap dikeluar kat sini. Bermaksud semua orang yang klik link tu akan berada di bawah kod kita. Okay, so nak selamat dan nak mudahkan kerja kita, tukarlah pada link yang ini lah. Okay, jangan guna link yang sama tu. Ya, biasa kita ambil link kat sini kan. Biasa ambil link kat sini kan. Kat sini kan. Yang ni memang tak ada kod kita dalam ni. Tak ada So yang ada kod kita yang tadi tu je. Ya, yang kat sini ni. So pastikan tuan-puan gunakan cara ni lepas ni supaya boleh securekan users kita semua. Okey. Semoga bermanfaat. Teruskan memubahkan orang ramai, bantu mereka jimat. InsyaAllah.